Selfie satu. Satu lagi. Adik Kami mengucapkan. Okey dah. Cepat. Okey. Video. Dah, video dah on dah. Bye. Lagi sekali. Okey, lagi sekali. Selamat tinggal itu. Hashtag akhirat. Jumpa lagi. So belakang tu adalah sepadan immigration nak ke Satun. So daripada tempat yang tiket luar tadi tu, kita kena berjalan lebih kurang dalam 100 meter. Satu dan bisa naik motai. So tadi dalam perjalanan ke Taman Eco Rimba, Taman Kenaboy, Gunung Besar Hantu, so kita orang menjumpai satu kawasan campsite yang tidak berpenghuni. Tu satu kawasan campsite yang tak berpenghuni, dijaga bersih, dan di sana tu Rock Melon kot, kawasan-kawasan sana tu. Tu lepas tu kat sana pun ada budak-budak bermandi-manda. So air kat sini nampak grade daripada 10, 9.5 per 10 kot. Memang air dia jernih, boleh nampak. Lebih jernih daripada Kenaboy Adventure Campsite tadi tu. So yang ni tadi hujan agak renyai, alhamdulillah air tak keruh lagi. So nanti lepas kita orang pergi GBH tu, kita mandilah sekejap kat sini kan. Air boleh tahan. Baldi pun bawa, tak ada masalah. Walaupun cetek. Dia punya cetek, paras ni je. Paras ni je, dia tak berapa dalam. Jadi sesuai untuk anak-anak dan seisi keluarga bermandi-manda di sini. Okey, nanti kita review campsite yang tak bertuan ni. Tak tahulah ada tuan ke tidak. Ikutlah mana-mana ada yang perasan ke apa ke, sila komen siapa pemilik tapak campsite ni, okey? So inilah dia kawasan campsite yang tidak bertanda. Nampak jernih. Nampak jernih pula. Nampak daun kering pun tak ada. Adalah pokok buluh kat sini. Lepas tu kita akan trek sedikit demi sedikit. Ada toilet, tapi toilet tak berdinding. Lepas tu ada jalan. Rasa jalan tu pergi ke sungai tu kot. Ada buat ni ATV. Mungkin dah. Oh dia kuas mana? Kuas campsite mana? Oh, jom. Jalan. Naik motor. Bawa motor jom. Cara. So ini dia jalan ATV. So kita kereta pun boleh lalu, jadi kita cubalah mini off-road sikit.
Kita terus ke sini je lah kan. Tak payah nak keluar. So mana-mana owner campsite yang melihat YouTube saya ataupun sesiapa yang tahu berkaitan dengan campsite ni, boleh komen kat bawah. Memang sangat terjagalah. Terus lagi ke sana. Dia 4x4 semua ni. 4x4. Semua dia punya sampai ke Daripada mula tu sampai sini masuk yang ikut sungai tu turun tak ada tembok tu. Masuk yang awal bulan yang kita jumpa jalan semalam tu. Yang kat sungai. Oh. Tak ada tembok. Kita pasti tu boleh. Kita orang dalam ikut wave tu dia kata tu belok kan. Tak ada. So campsite yang kita berada sekarang ni adalah Atin Campsite. Pernah saya tengok dekat YouTube ada sebatang sungai tu tadi. Lepas tu ada jalan cross lagi ke sana, tak tahu. Mungkin boleh access kot. Dan dia memang untuk sedikit off-road lah.
Katanya satu malam hanya RM25, lebih murah dan lebih, kalau kita tengok lebih bersih dia punya kawasan campsite lebih bersih, cuma tak ada lampu. So kita tengok macam ini punya bersih, kita tengok air dia pun dah grade A. So membayangkan air dia tu macam apa. So ni mungkin tuan punya pondok. So boleh muat beberapa kemah, boleh parking kereta direct. Lepas tu yang ni adalah kawasan jeram. Atas sikit daripada apa yang kita pergi daripada bawah tadi tu, yang kata kawasan campsite tak bertuan. Tapi dengannya ada tuan lah campsite tu. Takkan lah tak ada kan. So kita tengok sampai bawah. Nah, inilah yang dikatakan jeram. So dekat kawasan sana tu tadi ada 3-4 kereta katanya dekat sana. So memang sangat sesuai lah, sangat jernih air dia. So membayangkan air dia sangat jernih dan sangat boleh nampak. So saya gradekan tadi 8 ke 10 lah. Nampak air pun sejuk. Ni tak sampai lagi kawasan ekorimba Gunung Besar Hantu ni. Baru kawasan-kawasan sini. So jadi kawan saya dah ambil dia punya nombor kontak. So apa-apa nanti kita rujuk lah pada nombor kontak tersebut untuk bertanya tentang Atin campsite lah. So kita naik ke atas balik untuk pergi ke kawasan yang seterusnya. Saja tengok-tengok. Tak apa. Untuk kawasan. Oh, tengok sungai tu. Cek kawasan dulu lah. Tengok sebir-sebir, rupanya lagi best kat sini. Ya. Kenapa apa adventure? Kenapa adventure? Kita orang first time datang sini. Iyalah. Nanti kalau rasa teringin nak datang lah kan. Yang first campsite tu kat Buluh tu. Yang dekat Buluh sebelum anak sungai tu kan? Dekat sungai, anak sungai ni. Yang baru nak melintas tu. Itu adik saya punya. Oh. Kita masuk ke sungai. Ini ni bersih. Kalau Atin, saya lah sinilah kawasan saya. Lepas sungai mamanya. Lepas naki sungai, naki bukit sungai kecil tu, tu bagian saya lah. Sampai sini lah. Depan tu ada saya punya camping. Ada tu macam bang kalau saya kalau charge abang kalau kenderaan besar macam ni, saya charge satu kereta 25 lah. Kalau motor bang? Motor ni kalau motor saya charge macam 15 ke 10 ringgit tu, itu tak salah macam satu kepala lah kan. Macam tu lah. Next time. Dah tahu? Tak apa, abang dia jalan lah, tengok suasana dulu kan. Kalau rasa ngam okey lain kali next boleh datang lagi. Sungai nak ke itu rimba ni. Ya. Tapi Lantai Kijang. Nak pergi Lantai Kijang tu kena melalui jabatan tu lah, ranger. Dia ada pos itu lah. Dia ada pos. Dia ada pejabat dia, abang kena apply komen dulu. So tadi tengok tempat tadi. Itu ada jalan masuk tu. Bersih lain macam je. Betul tengok ada jalan ni lah. Kalau ada jalan sungai. Kena abui saya lah. Okey. Next time. Orang 4 orang pilih lah kalau apa.
ganggu kereta? Ha? Oh, permit bukan kat dalam ke? Dah sampai Taman Ekorimba Taman Kenaboi. So, di sini adalah mercu tanda utama. Kalau kita tengok dalam TikTok, jambatan gantung. Kita tak pergi inilah Lata Kejang sebab waktu perjalanan yang jauh. Jadi kita pergi Lata Berungut. Katanya sejam jalanan. So, seperti apa yang dikatakan, ada tapak kemah kat sana. Ni yang dikatakan seberang sungai. Apa air dia? Air yang paling atas ni sebenarnya kawasan-kawasan ni. So ada tapak kemah. Rasa lagi murah kot kalau anda Jabatan Hutan ni. Tapi kena mohon permit ke apa ke, tak tahulah. Terbaik.